Hari ini menandakan kali pertama saya mulakan siri perbincangan tentang budaya dan warisan Melayu kita. Budaya dan warisan Melayu bukan sahaja untuk satu kaum, tetapi merupakan asas sejarah dan identiti bangsa kita. Saya gembira dapat berbincang bersama para penggiat seni, budaya dan warisan Melayu untuk mendengar pandangan mereka tentang bagaimana kita boleh membangunkan dan memperkukuhkan lagi seni, budaya dan warisan kita. Beberapa idea yang dikongsi Taman Warisan Melayu termasuk bekerjasama dengan mereka untuk memperkenalkan ruang ini sebagai tempat kebudayaan terbuka untuk orang ramai dan juga untuk sediakan program-program berkaitan di kawasan Kampung Glam. Kami juga membincangkan rancangan untuk membangunkan kepimpinan berwawasan dan penyelidikan mengenai budaya dan warisan Melayu Singapura. Saya nantikan pembukaan semula Taman Warisan Melayu, ruang yang amat bermakna bagi masyarakat kita. Fungsi Yayasan Warisan Melayu yang utama adalah untuk mengedepankan warisan Melayu kepada semua, bukan hanya untuk orang Melayu. Keunikan masyarakat Melayu di Singapura berbeza dengan masyarakat Melayu mungkin di luar sana, baik dari segi linguistik, sosioagama, budaya dan peranan Yayasan Warisan Melayu apabila diasaskan pada tahun 1999 asalnya adalah untuk membangunkan semula kawasan ini, iaitu Istana Kampung Glam. Tapi kalau kita lihat evolusi Taman Warisan Melayu ini, ia lebih daripada aspek museum dan artifak sahaja. Kita juga ada program-program tertentu untuk membangunkan minat terhadap aspek-aspek kesenian dan juga wacana, mana kita membincangkan secara kritis tentang warisan Melayu. Perkara ini perlu diteruskan dengan sokongan kepimpinan masyarakat Melayu yang diterajui oleh Profesor Faizal. Maklumat utama pembaruan Taman Warisan Melayu ialah untuk memelihara Istana Kampung Glam sebagai monumen kebangsaan melalui peningkatan infrastruktur serta menyegarkan galeri tetap dengan hasil penyelidikan dan artifak baru. Selepas pembaruan, pengunjung akan disambut dengan kompaun baru, ruang bengkel, aktiviti yang diperluas serta auditorium dengan kemudahan moden. Kami juga akan menampilkan karya baru oleh artis-artis tempatan. Taman Warisan Melayu akan diperbaharui, akan menampilkan warisan Melayu sebagai satu cerita yang hidup, dinamik dan sentiasa berkembang.